Okey, boleh tak Cik Sawan ceritakan lebih lanjut sebenarnya apa sebenarnya rumah busuk? Rumah busuk ramai yang mungkin tak tahu yang ialah bukan bidang hartanah kan. Jadi apa benda sebenarnya rumah busuk ni? Rumah busuk ni rumah yang terbiar. Biasa kalau kita pusing dekat satu-satu kawasan tu, ada rumah-rumah yang ditinggalkan, terbiar. Biasa orang akan tanya, owner ni tak nak jual ke? Tak nak sewakan ke? Itu istilah rumah busuk lah. Rumah yang terbiar dan rosak teruk. Rosak teruk lah. Keadaannya tu kata memang tak selera lah. Tak selera lah. Kena kata kena roboh balik, buat balik baru lah macam tu. Biasanya macam tu lah. Okey, nak tahu juga macam mana pula prosedur macam untuk pembelian rumah busuk? Macam mana? Dia ada beberapa saluran lah. Yang pertama, beli daripada lelongan awam. Yang kedua, kita beli direct owner ataupun subsale lah kita panggil. Contohlah ada setengah ni, kita dalam satu kawasan ni, rumah tu cantik ni, rumah ni sesuai ni, rumah ni memang rumah busuk. Lepas tu macam mana cara next step yang kiranya macam kita yang berminat ni nak proceed dengan rumah tersebut? Okey, kebiasaannya kalau kata kita pusing ataupun jiran dengan rumah kita, rumah mak kita ke, rumah kawan-kawan kita ke, ada rumah tinggal, rumah yang terbiar. So macam mana kita nak cari owner rumah tu? Kita kena buat carian di pejabat tanah lah. So kita akan dapat kadang tu ada keluar alamat owner. So kita kena pergi ke rumah tu. Kadang-kadang rumah tu di Negeri Sembilan tapi alamat owner tu di Perak contoh. Kena pergilah ke Perak. Perak. Jumpa owner tu. Harap-harap dia tak pindah lagi lah. Kalau kata dia pindah, kena cari pula tempat yang dipindah tu. Jadi memang perlukan kita namakan siasatan. Kena lakukan siasatan tu untuk dapat kenal pasti pemilik rumah-rumah tinggal ni, rumah busuk ni. Macam itu. Lepas tu kemudian next step dia tu